Sebenarnya sampai dah 1 jam lebih tadi dah. Sekarang pukul apa? Apa dah? 3. Time yang cantik. So kita kat sini ada ni kameraman kita Senpai. Ni Sepul, Nas dengan tu siapa kat dalam tu? Powerpuff Girl 2 orang. Lepas tu yang ni Malik Noor dengan apa? Pelumba lari yang terbangsa. Usain Bolt. Kau borak dengan Pes kata link dah keluar. Lepas tu ni abang bersama dengan bekas Perdana Menteri Malaysia. Bini. Bini. Yang kena C4 sebelah. So sekarang kita akan masuk ke dalam berapa orang Saya, Senpai dengan Mak masuk bang. Berempat lah. Dengan ni. Satu viewer. Jom masuk bang je bang. Ni nak ambil. Yang lain semua pergi lah survey tempat lain. Tak boleh tu. Ya, tak boleh tu. Jom. So Ayam ambil ya. Jom boleh letak tengah jalan. Excited tu pasal. Mana bang rumah ni? Nampak pun kan. Semua kawasan dia kosong je kan. Bai, terang bai. Tak nampak. Kita tak nampak jalan ni. Kita nampak pun jalan ni. Lupa dia buat masuk. Ni kita sekarang dekat area hospital mana? Kuala Kubu baru. Kuala Kubu yang lama punya. Betul-betul lama punya. Oh ni rumah orang. Kita pun tengah cari lokasi untuk buat aktiviti lah. Ni rumah dia. Tengok luar, nampak macam kecil. Dalam tu kat situ. Ni dapur. Dapur kita tengok. Ni belakang ada tandas lagi. So rumah ni menggunakan jamban duduk, jamban cangkung, jamban duduk. So tu sampai kita tengah buat syuting. Ni tandas ada banyak tandas kat rumah ni. Okey. Ni rumah tu hotel. Ini dah macam ni dah keluar kan. Tengok luar tu betul-betul hutan. Kita tak tahu asal dia apa ataupun memang original dia hutan kan. Ni tempat sedia baju ni. Kalau nak kerja rumah banyak rumah kosong kat sini nampak. Rumah kosong. Tu rumah kosong. Kita tak tahulah nak pilih rumah mana satu. Memang banyak. Semua kita rasa rumah yang betul-betul seram. So kita orang buat live streaming ni untuk saya saja je nak tunjuk kita orang punya aktiviti malam kan. Kalau untuk syuting sebenar kita orang jarang sikit buat live streaming memang sebab susah nak dapatkan footage ke apa tu. So ni untuk tontonan saja-saja je. Ni halaman agak besar. Ni tu mana rumah yang seram bagi kau? Aku tahu 3 ni lah. 1, 2, 3 hai lah. Yang bawah yang pergi tadi. Rasa rumah tu yang paling seram ah. Kita pergi lagi sekali ah. Korang pergi tadi. Nak. Tu sekali lagi rumah tadi Buat belakang ni. Ini mana pergi dah? Tadi sampai dengan Opit. Pergi kita pergi ke bawah tadi. Tadi dia kata tak. Mana pula tu orang? Orang pergi rumah atas tu. So grup yang lain dia semua pergi ke atas tu. So kita berempat akan pergi ke bawah. Kita tengok di bawah. Tak ada pagi dulu lah. Terus buat tu lah. Apa? Letak ni terus set tempat duduk apa semua.
Tak boleh dia. Kita sekali lagi sana. Apa? Bus. Kalau di save upload je lah. Nampak macam ada laluan orang. Dalam ni makan jauh bang. Rumah dalam ni? Ha. Oh, jauh ke dalam eh? Oh. Dia bang 150 meter. Memang pokok-pokok jalan. Selesai apa? Selesai aku. Ha? Selesai aku lah. Komando ini urut aku. Yang tak pusara tu yang ambil lah. Ha? Pusara tu. Dok. Memang. Tak boleh. Untuk dulu. Oh, hilang. Hilang. Burn tadi. Kita ada sembang berkawan dengan budak lagi. Malah nak layan memang tak betul ni. Dia bagus itu ke? Rajin. Dia baik rumah. Dia rajin. Ha. Taruh pagi. Malah nak bagi dia. Pagi dia jumpa pukul 7. Pukul pagi tu. Dia bawa balik daripada rumah dekat rumah abang dia, rumah Datuk kan. Tapi itulah dia bawa grup budak-budak tu lah kan. Kalau ada ngobrol ke apa tu. Oh ni rumah ni eh. Oh ada paip air kan. Oh, betul. Tengok pada luar kecil. Ada kita masuk dalam. Kecil ke besar? Ni ada surah. Ya. Itu. Ni dalam ni memang tak ada siapa tu memang ni. Bersih lah ni. Kau kumpul tak salah lah. Buat wangi lah bang. Betul bubur lah. Bubur kacang hijau. Lapar. Kita buka bikuang sama dengan orang sekarang ni. Hutan lah keluar ni. Yang kena 3-4 tahun lah. Berapa lama lah. Betul. Ni tempat parking. Macam mana tapi kita tak boleh cakap. Mana? Sini ya. Pai. Dia cakap sini habis sini. Kau buat apa? Satu rumah. Tak best. Satu rumah kan. Buat apa bang? Kenapa bawa macam ni? Kenapa bawa macam ni? Wangi macam ni kan. Tapi macam bubur juga. Bubur. Bubur kacang hijau. Lapar tu. Balik rumah aku masak. Bawa bubur kacang hijau. Benda apa yang buat sama dengan bubur? Dok. Jap. Shoot sini jap. So aku pun tak tahu aku nak buat kawasan
boleh dikatakan seram lah, tapi dalam rumah boleh takde lah. Boleh lah, seram lah. Dan macam mana Pai? Nak buat aktiviti sekarang enggak ke? Hari ni enggak ke? Buat aktiviti hari ni juga ke? Ni Cepik, Pulang. pulang eh? Lokasi yang best? Tengok macam mana. Lokasi yang best mana? Rumah ni? Rumah yang dalam ni ke? Atau rumah yang sebiji tu ke? Atau rumah atas ni? Itu mas biji aku ingat. Sebab apa? Sebab kita nak tinggal jauh volunteer dengan kita kan. Yang ni pun jauh juga ni. Masuk aku kira jauh tapi senang. Kalau apa-apa berlaku kita boleh masuk. Boleh senang. Kalau macam ni jadi problem. Kita kena tunggu kat luar. Ya, kalau nak tanam kita tunggu kat sini kan. So kalau atas tu? Rumah yang atas. Atas tu kita boleh Antara rumah Antara dua. antara dua lah sebab kita lepak kat kita. So yalah. Macam mana keselamatan kan kalau kita ada dari Keselamatan sebab macam ni nak rendah ke dalam apa berlaku susah. takut walkie-talkie tak sampai ke buat hal kan. Pokok banyak. Kita bincang luar. Kita bincang luar. Kita bincang luar dulu. Nak buat untuk yang full, tunggu ikut mencukup. Penuh. Macam hari ni aku tak tahu lah. Apa? Nampak hari ni juga. Tak bisa. Kalau dia orang nak juga, tak apalah. Tanya volunteer kan. Kalau tak nak kita lepak-lepak sini. Lepas jauh-jauh lepak ni. Tiga. Bubur. Sedap oh. Seronok dah rumah tu. Tapi orang kata rumah mayat tu mana? Paling lah. Nak pergi jugalah. Kita kena ingat kena sisir. Rumah mayat. Rumah mayat tu yang terbaik tu. Tak apa ni tanya pihak pagar. Kita tanya di sana. Kita gerak ramai-ramai lah. Kita pergi tanya security tadi lah. Ingat suruh dia bawa. Jauh bang. Kita tak ni boleh lah. Kita tanya. Kau ramai-ramai tu jalan je. Ingat kan. Kita lain hari tu. Kali lah. Ini kita datang tempat. Jadi kesan kita datang lewat sikit pun tak apa kan. Ini dah. Kita buat aktiviti untuk bulan ni pun boleh tak? Belum satu. Standby semua betul-betul. Ini pun dah terbaik ni. Boleh. Tempat pun dah menarik kan. Kita tunggu ikut ni terbaik je. Mesti lah buat satu akan keluar. Sesaat kau datang, sesaat kau hilang. Jom kita pergi rumah mayat. Jom ramai. Cek mana? Sini location lock. Kasih send dekat. Dia kata gambar tak clear lah. Gambar apa? Kau nak tengok lah. Yang sini. Senang je kau tutup. Gambar tak clear bukan pasal apa? Sebab benda ni tak statik. Tak statik. Gambar lambat. So dia nampak macam Dia tak statik. itu yang kena slow. Dia kena statik je ni. Yang ni, kena static tu. Kan kalau nak sini static. Kau ni ada autofocus tak? Dengan stabilizer. Tak ada. Ada dekat setting. Tak ni Ustream je mana boleh kau boleh setting. Dia kena memang ni. Yang satu untuk tu. Yang? Yang tripod. Buat apa? Tripod. Tak, masalah ni. Kamera dia. Kamera dia. Tak ni challenge sekarang. Note 3 dengan pegang jap. sama. Suruh. Aku tak tahu lah. Lain. Lain. Duduk je lu. 4 view. Ada lah komen. Orang ada lah. Okey. Tadi kita ada buat tinjauan dekat rumah 1, 2, 3. Ada 3 dekat sini. Jadinya kemungkinan hari ini adalah tinjauan. Mana sebab lepas ni kita akan pergi ke tempat lagi satu lah. Orang kata tempat rumah mayat yang pakat tadi kita ada jumpa. Dia beritahu yang rumah mayat tu dah lama tinggal juga. Jadinya kita cubalah untuk cari rumah mayat ni. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya, tapi kita cuba cari dekat dia di sini. Dia kata jangan ada kat atas ni, tapi itu sekarang ni tengah pakai. Saya rasa memang dia tak bagilah kan untuk buat recording kat situ. Jadinya
kita tengah bincang sekarang ni, diorang ni untuk aktiviti seterusnya. Tapi bukan aktiviti lah, kita buat tinjauan hari ni. So kita tengok je lah apa yang akan kita pergi lepas ni lah. Relax dulu. So, tak kita off dulu. Memang aku nak. Tak, kalau kau tutup live streaming, jadi orang tutup. Kau biar je. Biar je. On je. On je lah tu. Tak ada buat ni. Cakap ni. Okey. Mai kita orang kenalkan. Ya, ini Syafid, kru kita orang. Ini Syafid. Ini Saiful. Ini Zoro, iaitu ketua leader Ghost Gaib. Ini Akak Jun yang selalu support kita orang daripada Seekers sampai sekarang. Dan ini suaminya, memang supporting gila diorang ni. Dan itu ahli bina badan, 2 orang dengan ahli pecut negara. Itu kawan kepada Syafid lah. Dan kita ada 2 orang volunteer, iaitu siapa nama ni? Luna dengan Nora Deni. Luna dengan Nora Deni. Diorang ni memang malu sangat. So tak apa. So itulah kenalan yang sebahagian daripada kita orang yang ada buat masa sekarang. Yang sedang pegang kamera ni, ini adalah salah seorang daripada kru kami, iaitu Nas. So kita relax jap. Memang letih lah sebab tadi pun kita ada kereta pun yalah musibah yang tak berapa baik kan, pancit kan. So Pancit sebab dia. Mana dia? Sebab dia balancing lari. Okey, kita relax dulu. Lepas ni kita akan cuba tinjau dekat mana rumah mayat yang ditinggalkan lah. Agak-agaknya mungkin next activity kita orang mungkin salah seorang korang daripada situ ke? Ada apa? Rumah mayat. Itu yang dah pakai kan? Yang tu dekat belakang dia tu. Bukan dia kata yang memang tengah pakai ke yang rumah mayat? One goes, one Malaysia. Yang tengah pakai ni belakang ni tu ada satu blok kosong. Jangan kita buat slogan. Satu. Nampak tapak kasut ni? Aku nak dapat sponsor tu, tak sponsor. Satu. Malaysia. Tak, nak pergi boleh? Ni Sorry. Jalan kaki. Mai pasport dapat. Tapi tak tahu jalan masuk dia kat mana. Mau gila semak. Kau kan bulldozer, kau bangga lah. Jadi naik. Abang bawa parang. Tengok parang bang. Nasib baik tak tahan tadi kan. Banyak sangat Roblox. Ni. Boleh lah ni. Boleh lah duduk nanti sambil tu cantai. Ni original. Ni lama punya kan. Oh yo. Memang banyak parang yang pelik-pelik. Kompas Korang nak dah tengok? tak boleh pakai. Oh boleh. Kompas ni lah. Abang dulu kan makan biawak dulu komandan. Sebab mana yang lepas ya? Tak dapat tu. Abang dapat Dia selection jalan komando berapa ah. kilometer. Tak lepas. Yang mana tak lepas? Dia nak. Tapi dia banyak pilih askar Melayu dengan ranger kan. Abang suka mana? Oh berapa? 15 ah. 15 Melayu. 5 Melayu. Orang cikgu orang. 3. Muka yang dia dalam tu? Tak ada. Sampai hati. Tak ada muka badan Apa dia cakap? Tengah update page. Kita lihat apa yang update page diorang. Apa yang ada kat page kami sekarang ni. Senpai tengah main Ragnarok. Keadaan dalam hospital tersebut survey kawasan sekitar sebelum aktiviti memula lah. Sebab mungkin kita orang tak ada untuk aktiviti ni. Muhammad Azli macam mana nak cari Ghost Gaib pengeling. So kita sekarang ni untuk streaming kita belum ada lagi. Kita tengah testing lah. Kita gunakan link salah seorang daripada kru kami, Capit. Miza Doraemon, macam seram je tempat ni, apa kata datang? Apa kata Miza datang?
dengan kita orang, kita buat aktiviti macam best. Betul saya ada Bawa Doraemon sekali. abang senpai ni handsome lah. Adik abang Muhammad Azli, okey bro, gambar tak clear tapi tak apa, pelan-pelan kaya. Memang gambar tak clear, mungkin masalah lain kat sini lah. Masalah teknikal pun boleh, masalah handphone pun boleh. Sebenarnya kita nak campak tadi handphone tu. Tapi sayang lah tuan dia nanti tak bagi kita balik kan. Ni Pai, kalau gambar tak clear kau pergi komen dekat Ustream, bukan komen kafe. Suruh dia buat Apa ni, jebon-jebon apa benda ni. Tak nampak lah sebenarnya mata ni. Kena lampu kan sebenarnya. Ada handphone pula. cerita bisnes. Tu senpai kepada ini Siap, ada call. Hello. Monggo kena melanggar pula. Sorry lah. Bang, kita orang tolong-tolong bang. senang je nak masuk bilik banyak cara senang. Armageddon. Janji pak cik kopi. Tak ada. Kita main belak ni, belak siapa kalah. Dia tikam diri sendiri. Tikam diri sendiri. Mesti pak cik cakap. Korang tak nak main. Jadi kita buat video macam Jemaah Islamiah tu kan. Tak, Armageddon. Sekarang Armageddon. Kita buat dulu baru yang terdekat ni. Ni semua boleh banyak. Bila kau dah buat live takkan tak macam ni. weh, member kau tadi masa kau di belakang bila nak buat aktiviti aku nak sukarelawan dua-dua. Tarik-tarik baju aku tu. Tengok kembang dah baju aku. Pergi start ah. So orang pilih ni lah. Belakang. Tu dua tu. Belakang. Rumah belakang. Takkan duduk sini. Rumah ni tu. Man tak seram. Habis kau Dah dapat pergi dah belakang. tadi. Pergi belakang. Kalau apa berlaku nak kena berlari daripada Atas ni aku tak tengok lagi. Tu sampai tukang tilik tanya dia. Tak tahu lah. Atas tu betul ke belakang rumah banyak kan? banyak magic tissue. Dekat belakang tu. Banyak casing telefon kan. Kat rumah yang bawah tadi hospital. Bawah hospital tadi. Kalau sini tak seram, bawah sana lagi tak seram. Bangunan. Tengok macam Masalah dia punya lantai tak berapa stabil tau. Mana sini? Banyak rumput-rumput. Mana? Aku pijak Kat mana? lembik Kat mana? tak. tempat ni. Dia tak start ni. Rumah papan kan? Rumah apa kan? Reput. Apa reput? Anai-anai. Terjadi macam yang si Farid tu kata. Rumah apa bidan tu, robo. Naik rumah main. Robo. Selamat tempat shoot tu nak tengok kan. Tapi itulah, tali gantung betul ke? Rumah bidan. Kenapa lah rumah tinggal di tali gantung? Rumah Farid bawa ni. Kau Farid lagi ikat tali tu. Pak Giba. Semua rumah dia pergi. Mana dia dapat lah? Dia Usah merayau. nampak merayau. Kubur 13 Mei tu. Dekat je belakang hospital. Belakang rumah akak ah. Tak seram. Tak tengok? Tak. Tengok batu nisan ni. Kalau kubur kita nak kaji apa? Lepas tu kan yang rumah dia kata rumah Dah tentu datuk orang kan. tu dah mati. Kau masak. Masalahnya dia kata rumah tu dah 10 tahun tinggal lah, bibit mati kena bunuh di bunuh mati tanam kat situ. Pergi tanya dekat penjaga rumah tu, rumah baru dia 3 tahun tinggal. Tak ada apa. Tu dah pasal. Bundek nak je aku tikam dia kau tak. Aku hantar jauh-jauh. Yang mana rumah yang saya buluh? Yang banyak kereta tu. Bengang je aku Dia kan. ada orang jaga. Dia Kau dapat estate belakang tu. Mau taknya dekat 20 orang dia orang datang. Tak payah kan? Itu kau tutup. Dapat kan dia. Kau tidak nanti flashlight dia ni. Kau pegang grip belakang tu. Pik, yang kau pergi kubur gajah tadi apa cerita? Bila dah aku pergi. Habis apa gambar tadi? Dia post kat aku post kat grup. Dia pergi kubur gajah. Gila apa? Kau Farid lah. Farid. Bukan kau pergi. Kubur gajah banyak. Kalau aku nak tunjukkan banyak kubur gajah. Berlambuk. Saya nak tempat yang secara halal, tempat yang betul-betul seram macam yang Yang dekat boleh Kuang masuk tu lah. kan. Tak, Ni- yang tu rumah Mona Fendi ada satu kat kubur gajah. Rumah tu dah buruk. Dekat rumah. Seleko je rumah tu. Betul lah, dia pernah duduk situ. Kakak katakan nak Eh, pergi tu. Ada lagi rumah tu? Ada. Boleh tak? Tapi Nanti lah, ni kita
Aku teringin nak buat satu tempat je. Dulu. Pada dulu lagi, dah 2 tahun aku teringin. Tempat Datuk Mazlan kena tanam. Ya, ulundong tu tak ada benda lah. La ilahai. Masuk senja member aku kena. Rumah Siap tampar. dah Kau bersemak. jangan. dah bersemak macam ni ah. Lah aku dah masuk lah. Boleh. Memang. Rumah tu dah tak ada dah. Ada. Diam. tapak. 3 Tinggal diam. Ada. tapak je. Lubang kubur pun ada itu. Termasuk dalam lubang kubur tu. Yang dia tanam tu kan. Ha. Lubang kubur tutup dengan zinc je. Jangan sikit. Dia yang best dia. Dia yang best dia. Paranormal yang Ni kan tempat tapak untuk perkhemahan untuk macam motivasi kan. Kat sini dia tutup tau pakai tali tau. Sebab dia macam dia ada pagar. Dekat sebelah tu ada semak. Sebelah tu ada rumah Datuk Mazlan. Rumah yang Datuk Mazlan mati kena bunuh. Dekat je. Kalau kau nak tu kita buat 2 hari kau kena sewa tapak tu. Tapak tu memang ada pagar, macam tak ada apa. Kau keluar daripada tu memang kau kena. Dia pagar lah tapak tu. Ha. Boleh je. Satu hari tak tahu berapa aku dah ambil nombor dia. Dia orang tengok kata Nak ke bubur Pahang je. lah tu kita. Tak kata kita nak pergi Sungai Hilang tu. Aku dah cakap dah tadi ni untuk saya je. Abang nak pergi Sungai Hilang tu. Sungai Hilang? Di situ? Sungai Hilang? Sekejap juga ada. Sungai tu memang boleh tapi laluan untuk 4 wheel dah tutup. Lepas tu kau kena trekking, kena cari dia punya sampai ujung. Kita pun tu tak boleh. Tak memang tak boleh. Jauh panggang dari api dah boleh. Oh, tu jauh panggang tu. Jauh neraka dengan syurga tak boleh masuk tu. Dia sungai tu. Sungai tiba hilang dia masuk dalam bumi. Dia macam cerita tu. Dia masuk dalam bumi, nanti dia masuk dalam terowong ke tanah. Kau tahu hutan lipu lintang tu. Tu air sungai dia. Oh, macam cerita Avatar. Dia keluar kat situ. Abang datang Air sungai dah ada mati dia. kentut sampai Ha. sini. Dia kalau kau tengok sungai selalu hilang air terjun kan. Tak ada, dia hilang dia masuk dalam gua. Capik kau nak tak gua tu. Dalam gua hilang. Boleh Kalau bawah tanah dia keluar tempat lain. Pai, tahun baru Pai dah naik harga. Kita lain harga. Quotation baru. Tak tidur ke orang malam-malam. Ada berapa viewers? Dia aku tak faham bahasa. Viewers ada. Berapa viewers? Kita tamat dari sini lah. Miza Orang pergi tengok tunggu dulu. apa cerita berapa nak. Oh, Miza pergi ajar itu tu, Cik Andre. Ustaz Ashraf, Imam Muda. Miza. Miza Rahman. Dia pergi masuk ramah. Dia nak tengok Puan Syiru, tapi sedihnya Puan Syiru tak dapat datang. Pai. Masuk. Satu bisnes malam aku dah kata bisnes tu. Kalau lepas kuliah dapat 12 malam tu dah lah. Dia memang mesti bersedia lain kat mana? Banyak ni yang ada. Tidur hari tu. Kau lupa tu kau faham bahasa cerita bisnes aku. Oh, mancing. Aku janda ni. Macam tu lah. Dia balik tadi customer dia minta quotation. Dah pukul berapa gila kau minta quotation. Dia dah kata dia dekat luar ada hal. Kita tanya berada tadi kot dia boleh tahu tempat ni sedang. Yang sebenarnya ajak ni Bukit Beruntung ni tak ada benda. Bukit Beruntung tu. Tapi yang Dia rumah kedai tinggal tau. Pok mapet lah. Itu je lah. makcik cakap tadi tu, makcik tadi yang jadi kat kan. Security lah. Dia kata memang ada dekat seberang tu, dia kata yang asrama tu lah tinggal tu. Nama belakang tu ni lah semua tinggal. Dia kata tu lah banyak yang seberangnya. Sekarang ni saya nak. Dia orang tak nak masuk sana. Siapa? Tak berani masuk asrama. Dia takut lari keluar susah. Tak dia cakap mana. Oh, boleh. Itu lah. Nak ke? Nak. Kau nak jadi volunteer Nas? Kedua orang. Dengan siapa? Tu baju merah. Tadi dia minta. Kita lagi seorang. Dua orang dia. Kalau akak pernah buat orang tu. Akak ni seorang. Bang tak nak seorang bang. Bang yang belakang sekali tu. Seorang-seorang. Kau tunggu sini. Saya tunggu sini. Tapi saya tarik banyak-banyak sikit. Jangan. Abang Abang bawa pisau. Bagi yang dah ada dah. saya bagi div kan. Benda tu dia tak takut. Abang bawa pisau nanti boleh jadi Dia kes macam suruh kat dia Kuang. cantik-cantik. Saya buat Dah 5 apa Capik. yang mana siapa? Dah 5 Nurul lah. Nurul lah. Syuhada. Macam Nurul kena.
Tiba-tiba banyak je keliling rumah masuk 4 ekor. Tak tahu kat luar siapa punya kerja kan. Mula tak ada lah. Saya bagi air abang. Mula tak ada air macam dia pun. Air garam. Garam ada. Bawa garam. Garam ada, air ada. Abang balik. Abang pegang ni je. Kamera ni. Duduk dalam tu. Turun je. Turun je. Turun ni. Tak apa. Aduh, stand tak ada tu untuk kamera ni. Ayah. Bega tak buat stand. Tak apa, batu boleh. Batu. Batu dalam tu. Tu tanya dia punya penjaga dia. Kejap je bang, 30 minit. 30 minit kejap, 30 saat aku percaya. Itu pun agak-agak. 30 saat bateri pun tak penuh lagi. Oh, dia gelap lebih tu. Kau tengok rentak. Oh. Hantar je. Dia memang suka yang cabi-cabi kau tahu tak? Kali kau jadi Nak kurus tak? Nak kurus. Yang cabi-cabi ni dia kata burger datang. Dia kata. Burger lumbang dengan dosa. Nak. Ya, nak buat kan? Yelah tu. Habis nak main apa? Buka hijab lah. Rumah Abang ni kan? tadi kata nak buka hijab. Tu kena buat dulu. Seorang boleh nak. Buat 2 orang. Abang dengan budak ni. Dia seorang tak berani. Abang dengan dia. Ha. Abang dengan Nas buka hijab dekat rumah ujung sekali tu. Ya. Dengan Nas. Best yang jadi muka dia macam tu. Cuma Macam yang Pai? kali tak buat je. Macam Titan of the Ayah kalau Clan. second kali nak buat Testing tak muka dia jadi lain. Kenapa? Bukan dari Kita cuci mata kat dalam. Nak tak? Cuci mata dengan dia. Buat macam lidah sayang. Cuci mata. Lidah- 2 orang lidah kan? perasan tapi dia tak ada ni. Testing lah. Jadi pelakon. Berdiri lah. Ha? Tak kursi tak ada. Kursi tak ada. Dalam kereta ada. Duduk bawah air lah. Duduk bawah. Bawah tak boleh ambil tisu banyak. Itu plastik tu cover. Sebab Nas pernah buat Aku boleh buat kat situ kalau ada banyak biji tisu. Aku tarik roh-roh janin yang tak sempat lahir. Tisu. Nanti kau akan dengar. Abah, ayah, mak. Aku pernah buat dulu. Nanti apa nak buat ni. mak? Muka banyak biji tisu mesti banyak apa sperm yang tak sempurna lantai dia. ya? Nanti abang dengar. Mak. Saya pernah buat dulu. Nanti dia Daddy. Babi okok. Semua Daddy tak datang. Dia kata. Carut pula. Nak sini dekat. Memang Daddy kami botak dia kata. Tak apa lah, bagaimana ni. 2 orang yang ada. Apa dia ni? Kita hari kat rumah kata, ni abang nak. Yang ni 2 orang tak nak. Diorang tak nak. Diorang tak berani. Jangan. Ni dia boleh tengok. Siap pakai topi hijab kot. Jangan. Al-hijab. Mula-mula dia tak ada tu. Aku nak dah jauh ni. Aku tak juga. Lesen kau tiba-tiba ada kan? Tak apalah, kita tinjau je lah. Dekat abang kita tinjau. Dia tinjau lah. Tinjau dengar tinjau. Aku tak nak. Aku yang tak nak. Kalau aku yang tak nak. Cuba nak tengoklah apa benda dekat tempat ni, tapi mungkin kita cuba apa? Jangan. Cuba tengok akan datang. Tanya diorang. Sekejap. Tak boleh pantang. Panggil Nurul. Jangan kata Nurul letih. tak boleh. Nurul rindu anak dia. Ingat kau panggil aku je. Jangan kata letih dah. Simpan tak cakap lah. Simpan dengan aku. Senang je. Nas apa sampai dengan akak ni. Confirm punya. Alamak, Macam Nas- ni je kan. Jadi transformer. Nas nak minta approval dulu lah. Mesti ada. Ni aku tengah baca sedap ni. Apa saya cakap apa? Tak ada reply lagi. Diorang tengah tengok kan. Betul, memang menarik. Sungguh menarik je. tu. Tarik the bomb. Bang yang sampai. Abang yang sampai. Abang yang sampai dia berani. Dia tak tahu Dah Nas, sampai- dah Nas, jom kau. Dia tak tahu sampainya bila macam mana. Bagi. Kau tak ada, dah cepat. Aku tak nak lambat-lambat. Kau cepat. Tanya dia orang dulu. Dah sikit apa? Tu dua orang. Macam bercinta kat Abid nak dah. Makan dia. Oh tu kat belakang kat Ijin pula tu. Kat dia lepas.
Jangan buang roh malam-malam ni. Nanti ada orang bank. Jangan buang roh. Jangan buang roh. Alhamdulillah. Dia buang lah. Buang roh. Jangan buang roh. Dah bercerita tu, kau pergi bancik. Jadi forum pula komen tu. Tengah hutan. Punya campsite sini. Aku dah 5 kali pot situ. Saya dah masuk terus diam. Kali belah kiri aku ni semak kan. Bayang kat semak tu. Dia cakap ni. Tak tahu apa. Tu lorat tu. Betul lah. Trip lah. Lepas tu pukul 5 lebih azan macam ni lah. Kalau ada penempatan 65 okey eh. Azan. Benda. Tongga tu kot. Si Tongga. Dia besar dia panjang. Oh besar panjang lain macam Dia kita. ada kartun. Tak ada cerita lain macam besar Doraemon panjang kan. pun ada. Apa benda tu? Negro punya Nas. Nyampuk buat kat sini. Biza Doraemon tu siapa? Adik Korang adik punya kat friend lah. Jun. Tak ada. Lepas akak keluar yang seeker tu, dia add kat Jun. Biza Doraemon, Dia Fata daripada Morgana. Jahir punya friend. Morgana tu memang Fata Morgana memang lah. Dia memang minat. Mizah ni. Dia Kau jenis cepat, macam- weh. Yang tu dia minat abang je. Dia minat Kompak abang. ni, kompak ni. Setiap kali abang keluar ni kan, Enas. dia like. Oi. Empat dah tu. Tak dah. Aku bagi kau masa 30 saat. Try lah. Kau 2 orang lah cakap dia. Wah, gitu. Kedua je kalau kau nak buat kereta sekali kat dalam tu pun tak apa. Kau sodok kat dalam. Duduk. Dia tahu dah sampai. Jangan risau. Buka tayar dia. Jangan risau, kita orang tak buka apa-apa. Buka tayar. Dia senang je kalau takut. Kalau dia takut Nas, kau bagi pisau seorang. Mati. Lepas tu nanti boleh buat ni lah, cerita kan, motif. Kau baca ayat dah faham. Mana ada dah. Dia cepat lah. Insidious tu, kalau tengok Insidious 1 memang best. 2 tak best. Satu kan kau dah tengok, bukan? Kau lah, jom. Dah. Kau abang. Ah. Kau abang. Rumah mana? Abang kan? Belakang. Ujung sekali. Jom. Bawa dia, bawa dia. Kau lapar kan? Aku bagi kau buat bubur Pisau kacang. tu bagi abang. Dia tak ada pisau Jangan dekat. bawa lah pisau. Bagi abang pisau ni. Sekarang ada yang kena godok lah. Jom. Aku pisau ni bukan serok. Jangan ramai pergi lah. Jom, ramai-ramai pergi. Sekejap, aku nak tukar memory card. Ayah masak. Kat kenangan. Nak tukar kat kenangan jap. Nak tukar kat kenangan jap. Tak ada kakak lah. Okey, sekarang sekali dengan ni. Apa nak terberak? Kopi kat abang ada. Satu ada walkie-talkie kat aku. Tu kalau nak ikut sekali jom. Ikut je. Ikut lah. Sebab dia semua ikut. Kau nak buat bubur kacang tak? Volunteer jom. Pengalaman. Volunteer jom. Jangan. Merasai pengalaman ada. Ikut air tu nak. Baik, seorang perempat kerja. Guru. Dia aku. Gila. Tak ya. Bodoh soalan bodoh. Suruh interview aku. Yelah. Itu namanya transformasi. Dah apa? Dah jap. Aku ni. Macam bunyi dengar. Salah ya, mama masuk. Dah jap sikit. Format. Kau ambil lah. Kau azam kita capai kan ni. Nak patahkan gigi bongsu. Kenapa tak? Dia apa ni? Jadi dinding. Macam pelik-pelik. Apa ni? Kau belakang. Sini lah, sini. Aku pelik tu. Saya artis yang ambil gambar saya. Bang, sini ya bang. Allah. Okay lah. Ya. Okay. Free.
Tak masuk. Nah, Tak, kita orang tak masuk kan. okay. And 3, 2, 1. Sabar jap. Macam Jet Jufri. Rekod sekali lah, rekod sekali. Jufri pakai nyok ni. Dah, 1. Jap. Rekod je terus. Okay, 3, 2, 1, go. Dah ke? Dah. Okay, sekarang kita pun dah dapat 2 orang. Satu peserta, satu lagi kru. Yang ni abang apa? Lupa. Azrul. Ini Nas kru kita. So kita jumpa lokasi yang kita nak. Kita akan letak dia dekat rumah yang ujung sekali tu. So ni Nas, kau dah banyak kali dah kan? Bang? Pertama kali. So macam ni rasa bang? Excited lah. Tak sabar. Tadi kita dah pergi survey dah kan? Dah boleh survey lah. So macam mana seraman tu? Grade apa? Kalau kata nak bagi grade ni B campur lah. B campur lah. Berani abang ni B campur. Kau B apa? Sama lah B campur lah. B to B. Wah, macam tu kan. So kita akan pergi ke dalam. Jom lah kita ikut. Dah. Aku ke depan tak? Tunggu tak? Akak yang classical tu kan, yang famous. Sekarang kita nak famous kan laki tu. Tapi muka-muka dia jual. Kita nak antara tubuh rumah kita pergi tadi bang kan? Macam ni pulang tak boleh? Aku mana tau, jauh dalam ni. Itu lah, kena sikit begitu abang. Tak, begitu tak jadi lah. Sekejap, stop. Biar aku pergi sekarang ni. Bilik belakang tu. Ni bilik ni okey lah. Oh ni. So ni memang. So kita akan letakkan monitor berdiri lah, tapi tak lama lah. Kita akan letakkan dia dan
Ni tiang pintu ni. Kita letak seorang dekat sini satu. Seorang lagi dekat sini. So memang masing-masing kita dapat menikmati view luar dan view dalam dan view belakang. Ada luar, nampak luar. Hai bye bye. Mana ni? Hutan. Ada dapur. Dan so kau kena telefon kau ni kena letak dekat sana. Bang, berdiri kat sini dulu bang. Kita masuk dalam. Kena cari stand. Kau sana diri dulu. Seorang satu diri. Menghadap. Ini lah satu. Ini kena. Tak boleh lah kita lampu ni terang lah. Tak, nanti aku matikan. Matikan. Lantern ada bawa Dalam tu ada apa? So saya akan letak webcam ni dekat sini. Okey, tempat yang cantik dan sesuai. sini. Satu dah lah. Satu je boleh topi dia orang pegang. Tak boleh dulu, nanti dia ni. Pegang satu. Yang pegang kira-kira. Yang kamu tinggal kat sini yang buat masyad ni, tolong. So okay dah. So live streaming saya tak boleh nak jamin apa-apa lah sebab kalau nak seram aku dulu senjata. Kalau nak seram Ikan apa je? Ikan aku tengah berbebel ni. Aku tengah berbebel tu. Ikan apa je weh? Hei. Dekat lampu full. Aku tengah bebel. Okey. Yeah. So live streaming saya tak boleh nak kata apa-apa sebab memang kalau nak letak monitor memang kena betul-betul gelap lah. Kalau terang apa pun tak nampak kan. Macam bercakap dengan lantai pula. So yang korang dapat dengar hanyalah suara volunteer ke apa ke, kalau ada kelibat-kelibat putih ke tu apa yang diorang tengok, apa yang diorang rasa lah. So kita orang pun ada letak satu apa night vision punya cam untuk dibuat movie. So kita tengok je lah macam mana. Okay. Lain dulu. Saya pun dulu. Okey, topi dekat aku kena ada dua. Later satu lagi kat bawah terang kan. Topi kat aku kena ada dua. Sebab mesin ni satu ni ada dekat bawah. Ni bawah sini. Ni yang paling saya topi ni. Power on, 15. Setting pak. 13. 13. 12. 12. 11. 11. 10. 10. Nampak tak? Aku kat lampu. Tutup lampu. Lampu tutup please. Lampu luar tutup. Lampu tutup. Semua lampu tutup. Tutup lampu. Lampu tutup. Dengar tak, Bang? Ini lampu pun tutup. Lampu tutup. Kuat tak? Kau fikir aku. Tutup lampu. Aku dah tengok dulu. Ya, aku tak boleh ni, Bang. Cuba berdiri depan dulu. Nas. Ni. Dari sini dia udah bikin dia macam ni. Itu Bang. Kena begini. Kerja comolok abang nanti akan. Ni Oh. Kau pandang muka masing-masing. Ya. Terang baik. Janganlah lampu. Okey, nampak muka depan. Terang kiri tu tak clear. Ha? Oh, tak clear. Okey, sini tak tisu. Macam ni pula. Macam ni dulu. Memang tak nampak sekarang, nanti lama-lama nanti nampak. Okey, bagus.
Tes 1 2 3. Ada benda tinggi tak? Ha? Benda tinggi. Aku nak Kau nak fokus. tengokkan dekat sini ya. Dekat cam ni. Ni? Macam mana aku nak hold kan? Tapi terus saya kau ni. Jap. Tak boleh, dia nak ada something yang tinggi. Korang macam mana? Sikit tepi lah betul. Tak boleh. Tak boleh. Tak apa. Sandarkan ke dinding tak boleh. Tepat tak? Boleh? Tak. Dia bukan macam tu. Kau terbalikkan TV ni. Ya, banyak. Aku tolong angkat. Aku tak banyak suara ni. Mana boleh pecah tau. Tak boleh. Tak pecah. Dah, tepi. Ya, aku nak cari stand botol. Ambil botol yang ada satu tu belakang kau. Ada botol. Satu sebelah ni. Satu sebelah. Belah sana satu. Mana? Tak, ni untuk sini je dua. Sini dua dah cukup. Mana? Okey. Okey, cukup haraplah. Dia botol kat sini. Okey. So ni kau kena ke belakang sikit ni. Ni batu ni. Kat sikit pun. Okey, dah cuba lepas. Lepas. Kicun. Nampak? Tepi sikit. Off lampu. Okey. Okey, sekarang kita akan letak monitor kat sini. Cepit. Ha? Nah, pegang jap. Capit. Kau ada pegang apa-apa tak ada? Tak ada. Tak ada apa-apa. Kau tutup ni. Kau tutup ni. Tutup. Kau buat apa? Aku cakap dah. Apa? Oh. Alah, lampu pula. Mana lampu? Boleh lah. Okey. Oh, Kita orang terpaksa sensor kan atas keselamatan. Kau boleh tutup kat sini. Kau buka. Kau buka sikit tau. Kalau window dekat. Kau window dekat. Window. Tak boleh buka sikit tau. Tutup tu. Ada lagi tu. Mana sini? Tadi orang berokok kau jangan lari tau. Saya dah ni je. Kau jangan buka. Jangan buka. Jangan tepi keluar daripada tu. Dah. Dia fokus tak? Okey, jom. Okey, jom. Fokus. Baik, kau ni dah baik. Ha? Kau ceramah lah. Kau jarak dulu tau. Aku buka dah. Depan dia. Depan dia. Kan dua rumah tu. Depan dia. Tak. Depan. Depan dia. Sampai satu. Okey. Sekarang ni pandang mata. Buka. Nampak kan kau kat sini? Dia buka kan? Buka. Dia. Baik. Oh. Terus
senang dulu. Okey. 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 Ada something wrong, standby. Okey, apa? Tengok saja pelan-pelan. Relax. Tengok saja pelan-pelan. Pelan-pelan. Sandar, relax. Tengok mata dia. Abang bertenung, mata. Relax. Relax. Tak ada problem. Apa yang nampak? Ada something tak kena? Standby. Ada something tak kena? Standby. Apa yang nampak? Apa dalam apa tak? Memang macam tu. Tak ada apa. Cuba cerita apa yang nampak. Datang. Datang. Sekarang. Standby. Relax. Pegang. 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 Nah. Kamera. Pegang dia. Pegang dia. Apa ni nak? Pegang. Pegang. Pegang tangan tu. Kau yang pegang. Pegang tu. Pegang aku. Tempat banyak kaca ni. Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Kamu tahu siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni? Assalamualaikum. Boleh tahu siapa ni? Boleh berbicara? Siapa ni? Siapa ni? Rasa apa dah? Ada rasa apa-apa tak? Aku macam Pening? pening hai-hai. Pening hai sikit lah. Tadi kau sedar tak? Aku macam nak marah. Muka abang dia marah aku. Dia marah. Dia main di semua bakar. Dia senang. Saya bangun baik tu sana.
Nak weh. Abang mau kenapa? Abang tak marah, kau yang marah. Dia yang marah. Abang tak marah apa-apa. Ambil ikan macam tu. Apa ni? Rekod tu. Macam mana kau rasa apa? Kau rasa pening? Wah ya. Pening sangat. Aku tak pening jap. Ya. Bang. Duduk tepi lu. Gila. Saya pun boleh pakai dah segar kat luar tadi kan. Tunggu sikit. Dengar suara ni yang capit kan apa? Macam apa? Macam tu kan. Kenapa kan? Apa bang nampak kat muka dia? Dia abang tak nampak apa. Dia ada yang muka marah. Muka dia. Dia nak buat abang macam nak buat macam mana. Kejap. Dia macam menyambut. Kau datang tadi masih nak marah. Kau sebab cakap ke tak cepat ni? Tak, dia diam. Dia diam. Kau nas berapa banyak yang kau nampak? 4. Pertama Muka terbakar. muka terbakar, laki perempuan. Laki. Okey, kedua Muka laki lah, mata banyak. yang pertama muka terbakar, marah. Muka marah. Lepas tu Muka kedua dia mata banyak. Mata 1, 2, 3 banyak lah. Lepas tu muka lebam-lebam. Lalu Yang tiga tak ada aku perempuan. tu yang sama dengan kau rasa perempuan ni. Aku rasa macam perempuan. Lawa. Tak luar bulu-bulu. Tampak muka dia macam Lubang. berlubang. Muka berlubang sebelah-belah ni. So kau rasa apa? Sekarang tadi tahu tu lah. Tahu tu. Bangnya. Tak sempat merasa lagi. Nampak tu lah, nampak dia nampak dia marah tu kan. Tapi Dia ke ataupun bukan dia? Muka badan dia. dia tapi orang lain lah, badan lain orang Dia rasa lain ni. Abang nak serang ni. Ha? Abang nak serang aku. Dia kata dia perasaan dia tu lah. Dia nampak macam abang nak buat. Dia macam nak tekam aku. Kejap berapa minit lah. Aku pun tak tahu. Sekejap je. Sekejap je suruh dia buka mata dah. Kita orang Dia boleh lah. oh sampai depan. Lepas tu Dia buka aja terus nampak abang marah kat dia kata. kau fikir apa ni? Hotel Sampan Baru tak nak ni. Lalu muka marah gila babi kat aku. So macam mana aku nak cakap aduh. Tak dapat cerita ni kan? Abang minta datang next time. Nak sambung ke next time? Kaki dia ni pun problem. Kaki dia pun Ke nak tukar orang? Tukar Anas kan? Tukar. Macam mana? Weh, semangat Full nak try. Apple tak kan apa ni? Dia pun dapat kat muka sama lagi ke tak lah? Kali tak ada. Betul lah, abang rasa pun abang pun dah ujung-ujung, betul tak? Tempat dia, jadi kalau kata kita baca kalau benda akan jadi kan. Kalau kata ni kita takut tak sempat ke apa, jadi kita kata besok ke lusa kita repeat. Abang rasa tempat ni memang menarik kan. Masa dia buka mata tu kan, Terus kena. nampak terus. Nampak tu kan, dia kan. Nampak terus kan. Abang tak sempat lah kan. Kau ada pasal nak keliling, datang dari mana ke apa? Gelap. Tiba kat depan ni. Ada kau lepas buka mata kan. Buka. Gelap. Sup. Aku tengok muka abang macam nak serang aku. Muka dia marah. Muka lelaki tu. Apa luar tu. Kalau ada perempuan, mesti ada kisah je. Kalau ada muka perempuan seekor, ada muka lelaki 3 orang, 3 ekor kan. Ada muka perempuan. Kepala macam terbelah lubang. Perempuan yang marah lah rasa. Abang tak ada rasa apa macam dia ni berubah ke apa ke memang nampak dia. Tak dan lah. Tak nampak. Kejap ke? Kejap tak dapat nak Dia buka mata dia dah. Dia buka mata dia terus dia nak macam nak sekam abang kan. Kau tak sempat cakap apa-apa dengan dia? Tak dah, tanya siapa diam je. Dia diam, dia tak jawab. Masa sampai tanya, dia tak jawab. Mula-mula dia Kau istighfar je buat.
Masa nak keluar ni, nak bawa kau keluar ni, sekejap lagi tak larat. Main air ke? Oh, air. Ada air. Benas. Setipa. Air. So macam mana? Memang tadi tak nampak apa-apa lagi kan. Saya pun kat Kau sebelah. dah okey dah, tak high dah. Baru aku kental dia bagi. Yalah, kita pun dah letih tadi. Datang dah lewat sangat kan. Macam-macam Tempat ni memang menarik lah. Memang tempat yang kita cari. Kau cerita jap dekat ni. Kau cerita je dekat webcam. Ni. kat luar. Kau cerita sekejap sikit-sikit. Kat luar. Kita kat luar. Kaki aku problem. Asal tak ikut masuk. Oh, dia Kau masuk seorang ke? Sebab tadi kan sebelum masuk rumah ni, aku dengan Zoro kan, aku dah rasa pening lah, macam dah gelap lah keliling. Tapi ni aku, Pertama ke, kedua ke, ketiga? yang tadi yang first, yang tadi ingat tak? First Awal-awal tadi Ah, kau berdua dengan si siapa? Si Malik Noh. yang aku dah gelap balik, aku ni balik. Okey, kau kena ni. So Nak buat, boleh tu, kena cepat, nak buat sekali lagi, walaupun tak pun kan. tak apa, next. Next time lah kita lepak-lepak luar dulu kan, relax. So macam mana satu kamera? Ada benda tinggal tak belakang? Tak ada. Cuma ada satu kamera ni. Aku nak cakap. So Cakap interview ke depan jap. Ha? Cakap interview depan. So tak larat kita interview kat depan je. Kang kena je kat dalam ni. Ni okey bu. Kau pegang dia ke? Tu tengok dia tu. Itu lah dia tahu siapa ni tu. Okey, pegang dia ke? Aku tak larat. slow sikit. Kaki kiri, rasa rumah. Apa? Sama aku tak tunggu abang tu, tak mau jadi ni. Ada apa yang nak tekam dulu? Mau keluar tiba-tiba aku masuk you. Cepat je. Tapi memang Hospital dekat sini. kalau kita datang belakang. Kita datang awal okey. Kau tak ada rasa apa pai? Ada je. Rasa apa? Rasa salah. Ha? Rasa Ada salah. benda tu kat belakang tu rasa. Ya, bila benda kat sini. Aku tak ada rasa benda tu lalu-lalu ke apa ke. Belakangan kau ke kiri kau ke. Ada kat belakang aku. Belakang kau. Kau rasa lelaki perempuan besar ke? Besar. Daripada tadi kau tahu tekan muka belakang macam Marah. getar, aku tak tahu. Itu je persoalan aku satu tu. Kau istighfar dah. Kenapa masak bubur kacang? Perempuan tu kecil tu. Ha? Perempuan tu kecil je. Kecil. Oh, dia bidang itu. Kau nak pasal ni apa boleh tak dia awal masuk dia dah ada Okey, tanya dia kan. Kau buat. Kau jangan drive tu, Nas. Balik. Apa ni kau? Kita pun pergi tu. Dah duduk relax dulu ah. Tak jap setengah jam ni, sejam ni. Cerita kan. Tu kan nak rasa pun. Bahaya kan. Dah jangan berkono-kono. Oh, itu tu susah banyak. Orang tak terus relax. Ni macam kontrol apa? Tadi pajak. Pajak ni dengan satu batalion yang baru. Kita dengar cerita daripada volunteer kita sebab tadi baru nak tinggalkan dia dah kena rasuk. So jadi kita interview dia. Sebab hari ni kita just try saja. Kau ada rasa pening kau cakap aku? Kita just try saja live streaming ni. Tadi kat sini aku Kalau apa-apa masalah ke problem tak maaf awal lah. sekarang tak lah. Buat saja try. First masuk orang kau. Kasih kau kalau kau pening boleh cakap aku boleh starlight ramai-ramai. So sekejap lagi kita dengar cerita pada volunteer.
Ha? Mana ada? Luar tu kita orang ah. Bukan kita orang ah. Siapa? Ha? Punya apa? Siapa yang bergaduh? Ada kita orang ah, sumpah. Asal kita orang berbusik. Kita tak cakap kuat pun. Cakap kuat. Aku tengok kenapa ni? Mana dia? Kau duduk sini tengah-tengah. Okay, interview je. Kuat lah. Orang pun dengar kuat. Dengar ke? Ya? Aku cuba style baru sebenarnya. Kita akan gunakan tenaga elektromagnetik daripada sini ke sini untuk mengeluarkan setan. Ataupun macam ni. Dah nak dia buka. Ya, interview tu lah. Interview lah kau. Interview. Ah. Pai interview pai. Pai. Biar, apalah. Akulah. Okey. Oh, gila tu. Dah. Okey. Kau daripada side situ. Dapat sikit. Duduk. Oh gila aku kat luar tu kena segar. Mau tak terkejut ni. Lagi terbuka masuk dalam. Lari ya. Ajar. Dah Sepul tiba-tiba macam datang guruannya tu kan. Kau ajar Sepul ni. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Okey. Oh, letih. Oh. Kita pun baru je letak apa peserta Abang Azrul dengan si Nas tu kita orang-sorang. Tapi malangnya tak sampai berapa minit bang? Lagi cakap ni. Ha? Oh, minit Sampai seminit lah, 2 minit dia buka mata terus. terus ni kan. Itulah. Macam mana kau ni? Tak tahu lah. Tengok muka abang muka lelaki. Muka marah. Memang laki muka abang ni. So, Kalau tak perempuan aku tak shape. Shape. Muka macam bujur. Macam akak tengok Ida tadi. Bujur. Lepas tu mata besar. Pipi macam lebam-lebam. Yang second tu muka abang berubah. Botox. Abang macam rambut macam tak pernah muka lelaki terbakar. Tapi pasal apa kau nak pergi serang Tahu abang nak serang saya. Dia nak serang kita pula tengok. Dia yang nak serang Dia abang. rasa macam nak serang lah. Apa muka lelaki tu? Second muka lelaki gak. Mata banyak gila. Muka lebam-lebam gak tu. Itu yang ketiga. Yang tiga aku tak ingat macam mana. Tapi yang last tu perempuan. Perempuan tu yang paling rare lah. Paling bahaya lah. Muka berlubang, kepala macam apa? Terbelah. Macam ada kesan terbakar gak. Macam durian terkopek. Dia terkopek tu. Mungkin ada sejarah mahu mati, orang bunuh ke, rogol ramai-ramai ke. Ya dengar dia kan. suruh Kalau cakap tak, apa. hostel ni takkan ditinggalkan kan. Muka abang pun putih sangat tadi. Muka perempuan ni putih gila. Abang putih. Putih lah kalau malam kan. Apa? Muka glow in the dark. Glow in the dark. 360 punya kamera. Kita pun tak dapat lagi kesimpulan yang penuh untuk rumah ni. Dan aktiviti terpaksa dihentikan sebab dah pukul berapa lah kan. Bahaya. Macam mana? Grade B dah jadi grade A dah. Ya. Abang Campur lah. campur. Pasal Macam Kejap kat je tengok kan. Ida tu Ida. tak sempat nak rasa. Ida macam tu lah. Tak ada muka yang perempuan tu memang macam nak takam sangat-sangat. Wah, ni kau first time kena rasuk kan? Dia sikit Itulah kat kata macam mana Nas boleh kena sebab Nas tak ada, ingatkan abang ni kena rasuk. dia Kalau dia kena rasuk gelak kan. tak, dia kaki pun masalah, dia badan lemah ni. Tu kena tu. Kan kaki dia. Ulah, Repeat. Kita akan repeat balik tempat ni. So Mogok Nurul. Kita akan repeat balik. Yang live streaming sekarang ni kan. Kita bukan buat tipu lah. Kalau nak try lah follow. 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 Datang sebab apa? Lagi satu ada bau, tiba-tiba ada bau bubur kacang hijau. Kuat sangat. Lapar, bubur. Tak lama pun, 5 minit je. Macam dia ni seminit. Bukan kena rasuk. Diuji je. Dia Letak rasa. kan. Rasuk tak rasuk tu bukan Dia kita yang kuat minta. tapi dia diuji. Rasuk tak rasuk tu bukan kita minta kan bang kan. Kalau benda tu nak ni ke apa ke. So kita tamat je lah aktiviti untuk dekat Hospital Kuang ni. Dan kita Kuang? jumpa lagi. Hospital Kuang. Salah. Apa kalau kubu kan? Kubu. Hospital lama. My bad, sorry. So kita akan repeat balik dengan untuk hari yang lain. Untuk mungkin bulan 1 ni ke tempat yang pertama ni. Dan kita jumpa lagi dalam episod akan datang. I think latest orang kena bawa kita. Biar je lah hidup. Streaming ni pun. Tapi cepat tu Bang, minum air tu bang. Yang takut nanti abang Bawa motor asyik Willy lagi lah. akak lah bawa.
Tolong jampi abang sikit Dah. Dah. Jampi dia tak nak, kan terbaca salah. Sebab kat jatuh rumah jadi kat dulu. dengan abang tahu. Kau peninggi tak? Tapi perempuan seram. Tapi memang kau nampak dia. Perempuan. Kalau dia pandai lukis lagi best Kalau kau nak lupa, kau tengok muka Senpai lama-lama. Confirm kau lupa. Tak, kalau dia pandai lukis macam Amir. Orang tu tak apa, kalau keluar mengesot. Ramai-ramai lah. Apa? Ramai-ramai World Cup ni. dekat sini banyak. World Cup pertama dia lancang kat sini. Dia ngesot kita pergi cangkul Starlight ramai. Okey, dengar. Dengar. Itu kau orang lah. Kau buat apa? Tak, 4 lebih orang dah standby nak ni dah aku. Nak apa nak bedah? Ni sahur. Yelah lah. Orang kalau awal Muharram tu orang tahun percaya baru. lah. Puasa tahun baru. Okey, kita tamatkan live streaming dekat sini. Pasal yang tadi tu Sibuk kita menguji lah, kita nak tahu apa benda yang ada kat sini lah. So yang Tu, ini tu, kita pinggir, tu, tamatkan. Tu budak sekolah. Ini Syaiful. gosip gaib. Ini Syai gosip gaib. Ingat Seekers ada Syai je. Kita pun ada Syai juga tau. So akhir kali So kita tamatkan live stream ini. Terima kasih pada viewer. Walaupun ini malam hanya untuk testing sajalah, untuk uji, dan kru kami pun telah diuji jugalah. Sorry sangat-sangat lah kalau ada apa masalah yang kecewa. Kami minta maaf lah sangat kalau ada apa-apa yang Sebab ni mengecewakan. saja-saja je. Ini pun kita uji untuk live streaming. So apa-apa kita akan upload. Sebab ada next aktiviti betul-betul rasmi. Okay. Siapa yang agak-agak nak mencabar diri tu, kita pun nak tahu jugalah apa yang ada kat dalam ni sebenarnya. Datang-datang tepis kita orang like. Jangan kata kenapa tak ajak. Tak nak tu. Banyak punya pelik-pelik di sini tau. Korang datang best. Okey, kita sudahi dengan Assalamualaikum 2014 di sini. Assalamualaikum. tengok live streaming. Tengok